Lifco untuk hati. Faedah ada hepatitis B. Okey. Apa kat kita? Faedah makan Lifco untuk jaga hati. Lepas tu bila Faedah pergi doktor, Faedah kata makcik ada hepatitis B. So doktor kena check tau makcik punya hati. Lepas tu dia kata, oh ya. Lepas tu tak, ya. Lepas tu dia check darah. Lepas tu dia lepas tu dia check untuk hati. Dia kata makcik punya hati okey lah, tak ada problem apa pun. Lepas makan Lifco, Faedah makan Lifco dah 6 botol time tu. Oh, cantik bacaan dia. Dah tak ada apa-apa dah. Tak ada apa. Sebelum tu hepatitis B. Hepatitis B carrier. Oh, carrier. Bila hepatitis B ni dia akan lead to cancer, liver cancer. Yang tu yang takut tu. Jadi yang tu yang Faedah consume Lifco tu. Untuk jaga Faedah punya hati. Oh, so bila check doktor dia kata hati okey. dah cantik Dia lah. tak ada problem pun. Okey, terima kasih.